Okay guys, memandangkan Hari Guru dah nak dekat, so jom kita tanya dorang, kalau dorang jadi guru, apa pesanan dorang? Awak kalau awak jadi cikgu, apa pesanan awak? Jangan risau web. Dan jangan simpan web dalam tempat yang tidak sepatutnya. Oh, pandai-pandai. Kalau awak pula? Sebagai cikgu, kalau nak pandai, kenalah rajin. Betul. Okey, awak? Jangan bawa barang yang terlarang pergi ke sekolah. Good. Awak? Kalau saya seorang guru, saya akan nasihatkan murid saya jangan ponteng sekolah lah. Okey. Buatlah kerja tugasan cikgu tu, barulah berkat. Kalau saya, jangan study last minute. Nanti time exam susah. Saya jangan ponteng kelas lah. Nanti ilmu terdapat. Betul. Jangan tidur kat pimpinan lah. Tu je. Kalau awak? Kalau saya, jangan buang sampah merata-rata. Ya, kalau nampak sampah, pergi gutik. Betul. Kalau saya, jangan tidur lambat. Nanti di semua tempat rupa macam tempat mayat. Masya Allah. Bagi saya, jangan main bola dalam kelas kerana nanti cermin boleh pecah. Betul. Sekolah kita banyak cermin pecah lah. Bagi saya, jangan membawa barang terlarang dalam sekolah. Okey. Saya nak nasihatkan jangan berconteng di atas meja. Alright. Okey, awak pula? Jangan buat maksiat, nanti banyak dosa. Masya Allah. Kalau awak jadi cikgu kan, apa pesanan awak kat murid-murid awak? Kalau saya kan, korang sebagai murid janganlah meniru masa peperiksaan. Penat-penat je cikgu mengajar. Awak pula? Kalau saya pula, janganlah buat yang pergi sekolah. Nanti kalau kena rampas, awak yang susah, nanti awak yang menangis. Itu je lah. Okey. Kalau saya pula, kalau saya sebagai cikgu lah kan, saya akan utamakan adab dulu sebelum ilmu. Okey, itu je. Bye. Kami dari Brigade Bestari ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Guru Bintara. Nadi Negara. Terima kasih, cikgu.